kedai dekat bazar ni dah buat 2 bilion ringgit masa bulan Ramadan. Tahun 2023, Malaysia merekodkan 65,000 stall bazar di seluruh negara and menjadi economic powerhouse untuk tahun yang sama sebab dah generate 2 bilion ringgit jualan keseluruhan. Dan sebab 13% kenaikan jualan daripada tahun sebelum tu, sebab jelah PKP baru lifted, and then lebih 150 kedai yang terima revenue lebih RM1 juta untuk tahun tu, and menjadi jutawan lah. Kebanyakannya adalah daripada peniaga macam peniaga air, makanan demand tinggi, and even penganjur tu sendiri. Kelebihan bazar yang tak ramai orang tahu. Dari pengalaman kita tahu yang kaya tu memang betul kaya, buat senyap je. Pinjam duit sikit bang. Tak ada. Sini. Nak buat duit? Kita buat juta-juta. Serius. Macam tak halal je ni. Kau nak tak nak? Okey. Macam tu lah. Mari apa? Air nenas apa? Mari. Serius lah, boleh jadi jutawan jual air. Serius. Beratus orang dah jadi jutawan niaga bazar tau. Dan kita jual air ni juga.